Okey, ni lama dah masa ni. Itu BH10 hari tu. Ni tengah buat rapid test 15 minit. Basuh okey dah tu. Lepas tu tubik air dah tu. Beres. Okey, drain motor dia tarik air dah tubik tu. Jadi drain motor pun tak ada masalah. Okay, tunggu dia spin ada 8 minit lagi. Spin kalau dia spin okey. Settle macam ni. Okey, kod H10 tu dia daripada sensor atas. Ada sensor sebelah sini. Ada dua sensor. Belakang tu ada juga sensor heater atas ni. Sensor dia akan baca sensor ni. Kalau sensor ni error, okey tu BH10. Sensor ni okey, salah box. Lepas tu putus. Tikus lah. Tikus ni babis putus bawah ni. Ni dia ada shock.